Kak Ria, kejap. Ustaz Reza. Duta Zamira Lux. Macam mana hidup sebagai pengkhianat keluarga? Kak, apa cakap macam tu, Kak? Tujuan Reza cari akak ni sebenarnya ada benda sikit nak bercakap. Umi perlukan kita sekarang ni. Umi tu licik lah. Kau je yang selalu terpedaya dengan Umi. Umi nak suruh kau rampas balik Al-Haya kan? Bukan macam tu, Kak. Sekarang ni Reza cuma risau yang Umi masih lagi nak buat benda yang tak elok. Itu je. Kita sebagai anak, kita tak boleh nak biarkan macam tu je, Kak. Aku dah keluar daripada company. Aku dah keluar daripada rumah. Aku sekarang ni fokus nak jaga anak aku je. Aku dah tak peduli dah pasal benda lain. Kak, sabar, Kak. Walaupun El-Haya dah tak ada, tapi kita ni masih lagi satu keluarga, satu family, Kak. Okey, kita perlu bimbing Umi. Bimbing Umi balik ke pangkal jalan yang betul. Itu yang sepatutnya. Dah banyak kali aku cakap. Kak, Umi dah banyak sangat buat dosa, Kak. Takkan kita nak biarkan macam tu je? Aku cuma nak jaga anak aku je. Lagipun kau ustaz kan? Kau bimbinglah Umi. Akak. Astaghfirullahaladzim. Suka!